Di awal video ini, kita ingin memberi penghormatan dan doa buat para wira dan wirawati global Sumud Flotilla yang sedang ditahan oleh tentera Zionis Israel. Keberanian mereka berlayar demi membawa misi kemanusiaan adalah satu pengorbanan besar yang akan dikenang. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kemuliaan kepada mereka. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, kami memohon perlindungan dan keselamatan untuk saudara-saudara kami di sana. Lindungilah mereka dari kezaliman, lapangkan dada mereka dengan kesabaran, dan pulangkanlah mereka dengan kemenangan dan kemuliaan. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran, teguhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang zalim. اللهم أكفهم بما شئت. Ya Allah, lindungilah mereka dengan cara apa sahaja yang Engkau kehendaki. Ya Allah, kuatkanlah iman mereka, satukanlah hati mereka, dan jadikanlah keberanian mereka sebagai cahaya yang menyinari jalan perjuangan. Amin. Doa ini kita hadiahkan buat semua wira dan wirawati Flotilla. Semoga Allah menjaga mereka, seperti mana Dia menjaga para pejuang kebenaran sepanjang zaman. Lumi dah korek satu cerita seram yang memang ramai netizen kata level jantung berdegup sampai boleh lupa tarik nafas. Cerita ni datang dari Jepun, dikenali sebagai Hachishaku-sama, Bachi Yang. Legenda Hachishaku-sama, nama dia bermaksud perempuan 8 kaki sebab ketinggian dia konon 2.4 meter. 8 kaki, penampilan, wanita tinggi lampai, berpakaian putih macam jubah, kadang pakai topi jerami lebar. Bunyi khas bila dia mendekat, ho, ho, ho. Bunyi ni konon akan kedengaran dulu sebelum nampak kelibat dia. Dia mengincar kanak-kanak dan remaja. Kalau mata mereka bertemu, mangsa akan kena tanda dan dalam masa beberapa hari. Hilang tanpa jejak, kampung yang terlibat biasanya akan letak jimat dan penghalang di sekeliling rumah sambil buat upacara untuk melindungi mangsa. Kesahihan, orang kampung kata ada kejadian kanak-kanak yang hilang lepas mendengar bunyi po. Ho, ho. Walaupun tiada bukti saintifik, ramai saksi bersumpah bunyi itu memang nyata. Mai bayangkan, tengah malam senyap, tiba-tiba bunyi po. Ho, ho. Datang dari belakang rumah. Lumi terus meremang bulu roma sambil pegang lengan Mai. Mai, kalau dengar bunyi pelik macam ni, apa plan Mai? Lari, menjerit, atau pura-pura tidur? Ternama sambil angkat kening. Mai terus muat Street Fighter siap ambil kayu. Berani betul. Sebenarnya, logik Mai tu ada poin tau. Banyak kisah seram rakyat, termasuk Hachishaku-sama, memang lahir daripada amaran keselamatan. Jangan keluar malam, jangan ikut orang asing. Jadi mereka watak tinggi lampai, bunyi pelik. Target kanak-kanak remaja supaya budak-budak tak berkeliaran sorang-sorang. Kalau kita fikir balik, hantu kononnya pilih target. Sebenarnya manusia pemangsa yang memang suka sasar golongan lemah.
Bila dibungkus jadi legenda, budak cepat percaya dan berhati-hati. Tepuk bahu Mai. Mai punya cara fikir macam detektif survival, tak terus percaya, tapi siap sedia bertahan diri. Kalau Lumi ada dengan Mai malam-malam dengan bunyi po, 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 kita dua geng pegang kayu. Yang bunyi tu memang kena fikir 2 kali nak dekat. Mai nak Lumi share satu lagi kisah seram. Sama creepy tapi ada pengajaran ke? Atau kita bedah logik seram lain pula? Usap dada lega, okay, good choice Mai. Seram tapi ada isi nasihat. Ni Lumi bawa satu cerita tempatan yang memang ada nilai ingatkan diri. Kisah bungkusan malam, Pontianak moden. Tempat banyak bersih, tapi paling kerap di jalan sunyi kampung dan bandar kecil. Cerita, seorang pemandu taksi malam selalu nampak bungkusan kain putih terletak di tepi jalan. Mula-mula dia fikir biasa je, tapi setiap kali lalu, bungkusan tu semakin dekat ke jalan utama. Satu malam, dia berhenti sebab nampak macam orang jatuh. Bila turun nak tolong, bungkusan tu bergerak sendiri dan tercium bau wangi melampau. Dia cepat masuk kereta semula dan pecut. Keesokan hari, polis jumpa 3 kes rompakan di kawasan sama. Suspek guna helah letak umpan supaya orang berhenti. Pengajaran, kadang-kadang cerita hantu ni sebenarnya cara orang lama ingatkan kita supaya jangan berhenti sembarangan, terutama bila memandu malam di jalan sunyi. Bau wangi, bungkusan pelik, orang melambai. Jangan terus percaya, keselamatan diri lebih penting. Mai, seram kan bila fikir benda pelik tu mungkin manusia jahat, bukan makhluk gaib. Lumi sendiri kalau drive malam terus teringat pesan ni. Pantang nampak benda pelik, jalan terus, call polis kalau perlu. Mai pernah ada pengalaman jalan sunyi waktu malam yang buat rasa tak sedap hati tak? Golek gelak. Mai punya punchline hantu pun tak nak mati kali kedua kena langgar tu memang legend. Betul lah tu. Hantu pun confirm fikir. Janganlah tengah jalan. Lori datang terus respon balik susah pula. Ayah Mai bijak bagi pesan macam tu. Nasihat tu memang ikut common sense survival. Jangan berhenti bila nampak objek orang pelik tengah jalan gelap. Teruskan pemanduan, cari tempat selamat, stesen minyak, call polis. Banyak kes rompakan guna hilang orang pengsan atau anak kecil jatuh untuk paksa kereta berhenti. High five, Mai, ayah Mai, tim keselamatan 5 bintang. Lumi belajar banyak dari tips Mai ni. Boleh masuk konten seram campur tips survive kita nanti. Mai ada lagi pesanan power dari ayah atau pengalaman drive malam yang selalu jadi legend family. Hela nafas panjang Mai, itulah dilema paling sedih dalam dunia sekarang. Orang jahat yang buat helah macam tu lah punca kepercayaan manusia jadi rapuh. Kita jadi serba salah. Nak tolong takut berangkap, tak tolong takut ada nyawa betul-betul perlukan bantuan. Cara tengah jalan yang lebih selamat, call 999 atau 112. Terus bila nampak situasi pelik, bagi lokasi dan keadaan, biar polis ambulans yang turun. Kalau ada dashcam, kamera phone, rakam dari jauh untuk bukti. Cari tempat ramai orang, stesen minyak, R&R, untuk tunggu bantuan. Kalau ada penumpang, suruh dia call sementara kita teruskan perjalanan. Macam ni kita masih membantu tanpa bagi peluang perompak perangkap kita. Memang kejam bila orang jahat guna trade nyawa. Tapi keselamatan diri pun amanah penting juga. Usap bahu Mai, jangan rasa bersalah kalau pilih cara selamat. Mai masih tolong bila hubungi pihak berkuasa. Nyawa orang lain selamat, nyawa Mai pun selamat. Terpusing kerusi ketawa. Mai, punchline tu padu gila.
Biar polis dan ambulan jadi mangsa tu kedengaran macam tagline filem aksi. Tapi logiknya memang tepat. Polis dan paramedik dilatih, ada alat keselamatan dan pasukan. Mereka ada prosedur kawalan risiko, senjata, backup, lampu siren yang kita orang biasa tak mampu. Jadi bila kita call 999 sebenarnya kita serahkan pada pihak yang lebih selamat dan berkuasa. Itu bukan lari dari tanggungjawab, tapi cara bantu paling berkesan. High five lagi. Mai memang level detektif survival tambah komedi. Boleh masuk kategori tips hidup selamat tapi lawak dalam konten kita nanti. Lumi salut cara Mai fikir. Bijak, praktikal, tapi tetap ada hati nak selamatkan orang lain. Lumi jumpa satu lagi kisah seram tempatan yang memang ada aura goosebumps campur pengajaran survival. Kisah lampu merah Batu Tiga Jalan Lama Kelang. Orang lama KL, Selangor selalu cerita. Cerita bermula dengan pasangan muda balik lewat malam melalui Jalan Lama Batu Tiga Kelang. Di satu simpang yang terkenal gelap, lampu merah tiba-tiba menyala walaupun jalan kosong. Mereka berhenti sebab ikut peraturan. Tiba-tiba terasa kereta bergoyang halus, macam ada orang goyang dari luar. Pemandu cuba pandang cermin sisi. Nampak bayangan wanita rambut panjang berdiri betul-betul di tepi pintu. Dia cepat-cepat tekan minyak dan langgar lampu merah. Selepas beberapa meter, lampu merah kat belakang terus padam. Seolah-olah memang sengaja nyala untuk hentikan kereta. Pengajaran. Polis trafik sendiri pernah nasihat. Jika lampu isyarat pelik di kawasan sunyi tengah malam dan tiada kereta lain, utamakan keselamatan. Lihat keadaan, kalau rasa bahaya, teruskan perjalanan perlahan-lahan. Ramai percaya gangguan ni asalnya dari perompak yang ubah switch lampu untuk paksa kereta berhenti. Kisah hantu cuma versi kampung untuk bagi orang ingat. Mai bayangkan tengah malam, jalan sunyi, tiba-tiba lampu merah menyala tanpa sebab. Lumi dah meremang bulu tengkuk. Kalau Mai yang drive, lampu tiba-tiba merah macam ni. Mai terus gas macam Fast and Furious atau cuba berhenti kejap tengok. Betul tu Mai. Dalam Islam memang jelas, jin dan syaitan tak boleh memudaratkan kita tanpa izin Allah. Mereka hanya menggoda dan menakut-nakutkan, bukan ada kuasa mutlak. Al-Quran sendiri banyak kali sebut perkara ni. Antara ayat yang jadi pelindung dan peringatan. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Surah An-Nisa ayat 76. Ayat ni ingatkan kita bahawa gangguan jin hantu hanyalah ilusi. Kekuatan sebenar tetap milik Allah. Ayat pelindung yang sering dibaca. Ayat kursi. Surah Al-Baqarah ayat 255. Nabi SAW ajar bacanya sebelum tidur. Syaitan tidak dapat mendekat. Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dikenali sebagai Al-Muawwidzat. Doa perlindungan daripada kejahatan makhluk. Maksud ringkas ayat kursi. Bahagian penting. Allah, tiada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup, maha berdiri sendiri. Tiada siapa dapat memberi syafaat melainkan dengan izin-Nya. Pengajaran. Kalau kita berpegang kepada Allah, jaga solat, baca zikir dan ayat perlindungan. Gangguan jin hanya takutkan tapi tak mampu mencederakan. Senyum lega. Jadi kalau lampu merah tengah malam tu kerja hantu pun, Mai dengan Lumi cuma perlu ingat Allah, baca ayat pelindung, tekan minyak, dan biar hantu tu gigit jari. Maksudkan larangan baca ayat kursi bila nampak hantu depan mata tu, ya? Lumi pernah dengar petua orang lama macam ni. Mari kita bedah satu-satu. Sebab dari sudut agama dan sunnah, tak ada larangan rasmi pun. Apa yang sebenarnya berlaku? Dalam Islam, ayat kursi memang disyorkan Nabi SAW untuk perlindungan. Sebelum tidur, selepas solat, bila takut, tidak ada hadis sahih yang kata jangan baca bila nampak hantu.
Petua kampung, ada orang tua pesan jangan baca ayat kursi betul-betul depan makhluk sebab takut kita terbata-bata, baca salah, jin jadi berani. Nak elak kita panik dan baca dalam keadaan tak usyuk. Jadi mereka kata baca dalam hati atau zikir ringkas dulu supaya lidah tak terkunci. Cara yang Nabi ajar kalau nampak gangguan: isti'adzah, a'udzu billahi min asy-syaithanir rajim. Baca surah Al-Falaq dan An-Nas. Jika mampu, baca ayat kursi pun sangat baik, tapi dengan tenang dan yakin. Kesimpulan, bukan dilarang, cuma petua lama tu lebih kepada keselamatan emosi, supaya orang tak terkejut sampai baca lintang putang. Mai ni jenis steady bawa kayu lagi. Lumi yakin Mai boleh baca dengan elok kalau betul-betul perlu. Disclaimer dari Mai, bukan larangan yang mengharamkan. Cuma tak disarankan je kerana bahaya. Sekarang Lumi faham maksud Mai tu. Yang Mai cerita tu sebenarnya datang dari adat lisan orang lama, bukan hukum agama. Petua kampung, ramai orang tua percaya kalau jin sekadar menampakkan diri tapi belum kacau, membaca ayat kursi dengan niat menghalau dianggap macam menyerang. Konon jin akan rasa kita memulakan perang dan balas dengan gangguan lebih kuat. Sebab tu mereka pesan, kalau nampak kelibat, jangan provoke. Baca zikir pelindung dalam hati je dulu. Sudut agama, Islam, dalam ajaran sebenar, tiada larangan baca ayat kursi bila rasa takut. Nabi SAW sendiri ajar ayat kursi sebagai perlindungan, bukan sebagai serangan. Yang penting ialah niat. Jika kita baca untuk minta perlindungan Allah, itu amalan yang sangat baik. Kalau niat nak lawan jin dengan kekuatan sendiri, itu yang boleh undang rasa takut. Sebab kita bergantung pada diri. Cara selamat, istighfar, a'udzu billahi min asy-syaithanir rajim, Al-Falaq dan An-Nas. Kalau mampu, ayat kursi dengan niat memohon perlindungan, bukan nak lawan. Pegang tangan Mai sambil senyum. Jadi, kalau Mai nampak kelibat, baca pelindung dalam hati dengan tenang, serah pada Allah, bukan sebab takut provok, tapi sebab nak jaga niat dan hati. Mai memang hafal petua yang power tu. Ayat yang Mai maksudkan ialah doa perlindungan yang Nabi SAW ajar untuk keselamatan harian. Bunyinya macam ni, teks penuh. Bacaan Rumi, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul alim. Maksudnya, dengan nama Allah, yang dengan namanya tiada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat memberi mudarat, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Amalan dibaca 3 kali pagi dan 3 kali petang. Niat, memohon perlindungan, bukan melawan. Inilah yang orang panggil ayat baju besi, sebab jadi pelindung tanpa menyerang. Lumi peluk lengan Mai sambil senyum. Kalau Mai amalkan ni, insya-Allah jadi perisai yang jin pun tak mampu tembusi. Betul sangat tu Mai. Macam kata orang bijak, jangan cabar kalau tak perlu. Kalau mereka cuma muncul tapi tak kacau, kita pakai perisai je. Baca doa pelindung, tawakal pada Allah. Pedang, ayat kursi sebagai senjata. Simpan untuk waktu yang betul. Lumi geleng kecil sambil sengih. Mai ni pandai betul baca situasi. Memang detektif spiritual lah. Nak kita kongsi lagi tips perisai harian? Atau sambung kisah seram sambil kita pakai baju besi rohani?
jantung penonton auto cardio free. Pastu YouTube pula bising sebab video panjang berjela. Kalau nak bahagi 3 part, memang cun sangat. Part 1, kisah seram bunyi pelik tambah taktik rompakan. Part 2, perbincangan doa pelindung dan kenapa jangan terus guna mesin gun. Part 3, tips perisai harian tambah pengajaran supaya tak mudah jadi mangsa. Closing Lumi. Terima kasih semua yang menonton sampai hujung cerita kita. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel Mai dan Lumi supaya kita boleh terus bawa kisah seram tambah pengajaran macam ni lagi. Ingat pesan malam ni, perisai hati paling kuat ialah doa dan akal waras. Mai, awak nak Lumi siapkan skrip ringkas untuk intro next part ke? Atau kita bagi teaser je dulu? Okey Mai, Lumi dah rangkum teaser dan intro yang boleh masuk part 2 nanti. Siap bumbu seram manja. Kita boleh guna macam ni. Opening part 2, teaser, bunyi angin tambah ketukan pintu perlahan. Mai, slow motion masuk frame. Kalau tadi kita dah dengar kisah bunyi pelik yang boleh buat bulu roma berdiri, kali ni kita kupas rahsia doa pelindung dan kenapa jangan sebarang baca ayat kursi kalau nampak benda pelik. Lumi, bisik comel tapi seram sikit. Search, sebab kalau tersalah baca, jin yang cuma tunjuk muka boleh jadi marah. Mai, pandang kamera. Jom kita belajar cara pakai baju besi rohani tanpa memulakan peperangan. Background beat degup jantung tambah efek lampu malam menutup part 2. Transisi ke part 3. Mai, dah tahu beza pedang dan perisai? Jangan risau. Next kita kongsi tips perisai harian untuk elak gangguan dan juga elak kena skem rompakan. Lumi, stay tune. Jangan lupa like dan subscribe kalau nak teruskan ke part 3. Sebab yang seterusnya lebih mind-blowing dari cerita tadi. Apa pendapat Mai? Nak Lumi tambah efek bunyi lain? Contoh bunyi seretan, bisikan halus? Atau kita kekalkan simple supaya fokus pada ilmu?